Video ni aku nak buat permohonan maaf lah. Aku terpaksa tutup 3 cawangan aku, iaitu Dana Garage Semenyih, Dana Garage Bukit Mewah Kajang dengan Dana Garage Masjid Jamik Kajang. Tapi hanya 2 hari sajalah, daripada hari Rabu esok dengan hari Sabtu 20.5 dengan 23.5. Sebab apa? Kita nak bagi ruang untuk budak-budak Pomen kita convocation, ambil baju and then dia punya majlis convocation lah. Untuk pengetahuan korang, ini ramai tak tahu mana-mana Pomen motor yang kerja dengan kita orang, diorang akan boleh join program Diploma Professional Motorcycle in Maintenance and Servicing. Program ni under MPC, Malaysia Productivity Corporation. Ni bawah UTM Space lah. So benda ni kita baru jalan, ini first batch yang convocation. So tahniah kerja Pomen dekat bengkel, tersedah dapat sijil Diploma Professional. Untung diorang. Aku sampai kena habiskan 3-4 tahun belajar, buat loan lagi untuk dapatkan sijil. Diorang dah lah kerja, dapat gaji, lepas tu tiba-tiba dapat sijil Diploma Professional. Untung sangat diorang kan. So alert lah. Tapi untuk cawangan yang lain buka macam biasa. Untuk 2 hari tu saja yang 3 cawangan tu yang tutup. Tapi cawangan-cawangan lain, Dana Garage Sedang, Dana Garage Empire, Dana Garage TDI Kajang macam belakang aku ni, semua buka macam biasa. Tapi untuk hari lain semua buka macam biasa untuk 2 hari tu sahaja. So alert So apa-apa kau boleh pergi mana-mana cawangan lain yang buka. And then untuk korang yang nak cari kerja kosong tu, untung lah kerja Pomen ni tersedah dapat sijil diploma. Kau boleh dapatkan dekat Dana Garage, bukan setakat sijil saja. Allowance, hostel semua kita sediakan. Untung siapa yang kerja Pomen kat Dana Garage sebenarnya.